Assalamualaikum guys. Kita sambung cerita kitaran kehidupan. Sebenarnya kalau kita tengok dekat Malaysia kan, daripada zaman sejak merdeka kan, kita boleh nampak lah kitaran-kitaran itu berlaku. Bermula dengan penanaman kan, pokok getah dan sebagainya. Kemudian tukar kepada mining kan, pelombongan biji timah dan sebagainya. Kemudian tukar kepada zaman-zaman industri kan, tukar kepada zaman-zaman automation kan. Kemudian kedua menuju ke zaman-zaman financial kan, bank-bank dibuka dan sebagainya. Dan sekarang dia dah pergi ke zaman-zaman digitalization lah, zaman-zaman teknologi kan. So kalau anda lihat itu kitaran yang berlaku dekat negara kita lah kan. Kemudian kalau anda lihat juga begitu juga kalau kita tengok komoditi kan, harga minyak kan ada kitaran naik dan harga kitaran turun kan. Dia pernah naik sampai $147 dan jatuh ke $26 kan. Kemudian harga cryptocurrency pun pernah naik kau-kau, turun dan naik balik kan. Kemudian kita tengok ada kitaran emas kan, harga emas pun boleh jadi macam tu kan. Tapi harga emas kalau anda lihat kitaran dia masih lagi menaik kan. So bursa pun sama juga kan, properties pun sama juga. So kalau anda lihat sekarang bursa Malaysia, kalau pasaran IPO tu sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni memang boleh buat lah kan, tak ada masalah kan, sejak tahun 2009 hinggalah tahun 2024 kan. Harga IPO kalau listing tu dia naik kan. Sekarang dia dah tak naik kan, dia tengah kitaran dia tengah merudum lah. Dan kalau kita tengok bursa Malaysia yang baru-baru ni pada tahun 2023, 2024 dia merudum, nampak gaya mulai bulan Mei ni gaya-gayanya dia dah mula menaik. Jadi hidup ni memang begitulah tuan-tuan puan, dia ada kitaran dia ada ups dan down dia. Dalam bahasa orang putih, every dog has its days. Setiap ekor anjing tu ada hari-hari dia, tuan-tuan puan. So hidup kita pun sama lah tuan-tuan puan. Jadi apa yang penting ialah untuk kita tengok benda tu, sama ada kita berada dalam kitaran yang mana, kita berada dekat bawah ke atau kita sedang berada dekat atas. Dan kalau kita berada kat atas, janganlah kita sombong pula. Kenapa? Pasal nanti dia akan turun ke bawah. Dan bila kita di bawah, jangan kita sedih pula. Sebab nanti dia akan pusing, dia akan naik ke atas. Tiap-tiap ekor anjing tu ada hari-hari dia. So sekarang ni, kitaran tengah sedap orang-orang emas lah. Jadi semua orang cerita pasal emas lah kan. Pasal harga emas naik. Daripada tahun 1997 dulu, daripada RM33, sekarang dah naik dah sampai RM500 kan. Nak beli 1 gram RM500. Tapi kena ingat, kitaran tu akan ada hari naik dia dan ada hari turun dia kan. Kita je nak kena tahu kita berada di mana, dan kita nak kena tahu kita berada di depan supaya kita dapat kelebihan dari kitaran ini. Alright tuan-tuan. Alright.